senang sangat nak charge bateri guna GP punya yang baru ni. Okay, yang 6 jam ni. Okay, kau tengok ni sini. Kan, dia dah tunjuk dah blinking-blinking tu dia akan tengah charging. Tapi kalau dia stay, maknanya bateri dah penuh. Okay. Jadi, sekarang ni tengok ni, tengah blinking. Walaupun bateri campur, dia tak ada masalah. Lain-lain brand pun tak ada masalah. Boleh je nak charge. Selagi mana dia blinking macam ni, maksudnya dia tengah charging. Tapi kalau blinking dia terlalu laju, maksudnya bateri tu rosak. Tapi kalau dia stay je, maksudnya bateri tu dah penuh. Okay. So jangka masa untuk dia penuh adalah 6 jam. So yang ni pun kita sambung dalam bateri dia punya charging pun guna charging handphone je. Okay, charging handphone je. Lepas tu cucuk je type C kat sini terus boleh charge. Lagi satu, kalau kita tinggal biar semalaman pun tak ada masalah sebab dia ada auto cut off. Jadi bateri tu tak akan overcharge. Tak adalah macam charger bateri zaman dulu kan. So dia akan ada auto cut off. So selamatlah bateri tu. So ni tengok ni tengah charging. So kita tunggu hingga dia penuh. Okay, so kalau siapa nak beli, boleh beli dekat beg kuning kat bawah.